Setiap tahun aku pulang untuk belajar menghargai setiap ruang yang pernah menyimpan 1000 kebahagiaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nasib baik balik. Kalau tak, mak nak merajuk sampai mata dia. Tahu dah peramalan mak yang Allah terima. Sampai mak dilayan baik macam ni oleh anak dan menantu mak. Tengoklah tu. Siap-siap badu je. Orang ni tak ada siapa pun peduli. Mak pula harap sangat mak dapat suapkan puan makan tahun ni. Dah tu turut ni teringin pula. Allahu Akbar. Jangan lupakan mak. Ya. Maafkan Hadi, Mak. Kalau Hadi boleh tutakan waktu. Lebaran datang tanpa rembulan. Tapi ia tetap datang untuk mengingatkan arti sebuah penghargaan.